Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So hari ini kita akan bersara dalam siri Chemical dengan misi Organic Chemistry Made Simple. Seterusnya, kita akan tengok soalan yang kedua. So untuk soalan yang kedua, kita kena draw the structure of U, V and W. So kita kena tengok dahulu apakah diagram yang diberikan. So kita ada U, V, W dan juga T. So T di bahagian tengah-tengah ini adalah sejenis alkohol. 1, 2, 3. So dia adalah 1-propanol. So kita boleh label dia sebagai 1-propanol. Jadi kita kena tentukan U. Okay, so dan dia ada beri NaOH. Jadi kita tahu ini berlakunya proses substitution. So substitution of haloalkane. Jadi kita boleh letak kita punya jawapan sebagai CH3, CH2, CH2. Sini ada 3 karbon kan, jadi sini pun kena ada 3 karbon, cuma sebelah dia adalah Br ataupun Cl. Okey, jadi apa yang akan berlaku adalah Br ataupun Cl ini akan digantikan dengan OH. So dapatlah primary alcohol. Jadi U kita boleh jadi mana-mana lah. Seterusnya untuk V, daripada alkohol ada concentrated H2SO4 dengan heat, dia akan undergo process of dehydration. So dehydration dia akan buang OH dan dia akan buang H daripada the next carbon yang sebelah. Jadi kamu akan dapat CH3, C double bond, CH2 dan juga ada H dekat bahagian sini. Okay. And then seterusnya, kamu ada primary alcohol, ada Na2Cr2O7H plus heat. Ini akan undergo process of oxidation using a strong oxidizing agent. So daripada primary alcohol, bila dioxidize kita akan dapat carboxylic acid. Jadi we're gonna get CH3, CH2, COOH. Okay, so kita akan labelkan lah. Ini adalah kita punya U, ini kita punya V, ini kita punya W. Alright. So seterusnya, give reagent required to prepare T from methanol. Okay. So apakah reagent yang diperlukan untuk sediakan T daripada methanol? So methanol, kamu ada 1 karbon. Kamu nak hasilkan sesuatu yang ada 3 karbon. So macam cerita dekat episod yang sebelumnya, untuk membuat pertambahan carbon chain, kita kena gunakan Grignard reagent. Kamu dah ada 1, kamu perlukan 3. Jadi Grignard reagent kamu ini mesti ada 2 karbon, iaitu CH3, CH2, MgBr. Okey, so bila MgBr terbuang, karbon yang merah tu akan melekat kat sini dan CH2 dan akan jadi OH, which is sama dengan jawapan. Dan kita akan undergo process of hydrolysis nombor 2. Jadi kita punya jawapan adalah CH3, CH2, MgBr followed by hydrolysis. Seterusnya, state the functional group exists in compound V. Compound V tadi adalah yang ini. So dia ada carbon-carbon double bond. So functional group dia adalah carbon-carbon double bond. Kalau kamu tulis alkene, alkene ini salah. Pasal ini adalah class of compound. Dia nak functional group. Functional group adalah carbon-carbon double bond. Okay. And then untuk D, suggest a chemical test untuk differentiate between compound T and 2-methyl triopropanol. So compound T adalah primary alcohol. Kalau 2-methyl triopropanol, bila kita lukis, ni adalah propanol, ada OH dekat karbon nombor 2 dan juga ada methyl group. So ini adalah tertiary alcohol. So bila ada beza antara primary dan juga tertiary, different classes of alcohol, kita boleh gunakan Lucas test. So untuk Lucas test senang saja. Kita akan letakkan CH3, CH2OH tambah dengan Lucas reagent, concentrated HCl dan juga zinc chloride. Untuk primary alcohol, dia tiada perubahan yang ketara. And the observation is the solution does not turn cloudy even after 10 minutes. However, for tertiary alcohol, akan berlaku tidak balas secara immediately, secara lajulah terserta-merta.
Jadi OH ini akan digantikan dengan Cl and the solution will turn cloudy immediately. Okay. Dan seterusnya, give reagent required to convert T kepada propanol. So T tadi adalah primary 1-propanol dan dia nak convert menjadi propanol. Okay, dia nak tambah oksigen. Okay, so dia nak jadi CH3, CH2, C double bond O, H nak jadi double bond O lah kat sini. Jadi daripada OH nak jadi double bond O, kita kena undergo proses oxidation. Tetapi kita nak yang mild sahaja. Kalau terlalu kuat, nanti dia akan jadi carboxylic acid. Jadi kita nak yang mild sahaja. Jadi kita akan pakaikan pyridinium chlorochromate PCC in CH2 Cl2. Jadi kita akan pakai yang ini, which is PCC in CH2 Cl2. Alright, so itu sahaja untuk soalan yang kedua.